Saya selalu percaya, kalau nak berjaya, kita kena cipta jalan sendiri, bukan tunggu peluang datang. Daripada keyakinan itu, lahirlah tradisi Sinar Industries bermula kecil, tapi dengan impian yang besar. Hasilkan produk sejuk beku yang bukan sekadar sedap, tapi juga sihat dan bernilai tinggi. Hari ini, apa yang dulu cuma angan-angan, kini menjadi realiti. Saya Muhammad Fikri bin Hasanuddin, pengasas tradisi Sinar Industries, Q-Fish Keropok Lekor Crispy, usahawan di bawah program Pusat Pemprosesan, Pembungkusan dan juga Pemasaran atau 3P. Dan inilah kisah kejayaan saya dari sebuah impian menjadi inspirasi. Bermulanya kita pada tahun 2011, kemudian kita pindah ke kilang yang sekarang ni pada tahun 2022 lah. Which kilang sekarang ni kita ada kapasiti yang agak besar compare daripada kilang yang sebelum lah. Cabaran paling besar pada ketika itu ialah kekurangan kemudahan dan mesin yang sesuai. Tapi saya tak putus asa. Saya percaya setiap cabaran itu bukan penghalang, tapi peluang untuk saya belajar dan buktikan sesuatu. Untuk produk ini kita mementingkan kita punya kualiti, dan dari segi kualiti inilah yang akan dapat membina keyakinan pelanggan. Pada peringkat awal, banyak proses kita menggunakan proses yang manual. Selepas kita dapat bantuan daripada KPKM, kita dapat satu perubahan yang agak besar dari segi pengeluaran produk dan juga pemasaran yang kita buatlah. Jadi yang salah satu yang kita dapat daripada KPKM adalah tempat yang selesa untuk kita proses seiring dengan pengeluaran yang kita buatlah. Proses ni kita panggil thawing dalam bahasa Inggeris ataupun defrost. Ikan ni kita perlu nyah beku dulu sebelum kita proses. Proses pembancuhan. Proses ni lah yang membentuk doh keropok lekor tu lah. So mesin ni adalah bantuan daripada Pejabat Perikanan pada tahun 2008 sehingga sekarang. Dan kita keep maintain supaya dapat prestasi yang paling baik lah untuk mesin ni. Semuanya berubah bila saya kenal program 3P di bawah KPKM. Melalui bimbingan dan bantuan daripada KPKM, kami berjaya dapatkan peralatan pemprosesan moden, latihan, pengurusan dan bimbingan pemasaran. KPKM ada menganjurkan program untuk digital marketing, di mana digital marketing ini sebenarnya adalah salah satu kita punya inisiatif untuk mengembangkan perniagaan kita. Ini adalah proses yang ketiga kita. Prosesnya adalah proses pembentukan. Okay, so mesin yang kita gunakan adalah roller machine. So roller machine ini membantu untuk kita keluarkan output lebih banyak. Kalau dulu, jualan tahun 2022 cuma sekitar ringgit Malaysia 218,000 sahaja. Selepas saya sertai program ini, hasilnya meningkat hampir 4 kali ganda. Pada tahun 2023 kepada ringgit Malaysia 891,359 ringgit. Sekarang produk kami telah menembusi pasaran di 5 negeri. Negeri Sembilan, Johor, Kuala Lumpur, Selangor dan Kelantan. Kami di Tradisi Sinar Industries Q-Fish membuka peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan ataupun penduduk setempat, terutama di negeri Melaka, di daerah Batu Berendam. Selain itu, kita dapat mewujudkan peningkatan ekonomi di sekitar daerah Batu Berendam dan juga negeri Melaka. Untuk Seaweed ni adalah projek inovasi kita dan dibimbing oleh agensi-agensi kerajaan Untuk keropok lekor crispy seaweed ni di Malaysia, kita adalah yang pertama. Melalui program 3P KPKM, saya dan pasukan berjaya melangkah lebih jauh dalam dunia keusahawanan. Bantuan dari segi peralatan, bimbingan teknikal dan akses pasaran banyak membantu kami tingkatkan kecekapan pengeluaran serta kualiti produk. Terima kasih KPKM kerana menjadikan impian kami satu kenyataan dan juga kerana percaya kejayaan kecil inilah yang memberi kekuatan besar untuk negara.